Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KS yang mengharapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk kisah yang pertama pada hari ini, kisah ni datang daripada gadis penakut. Dan katanya kejadian ini berlaku masa dia balik kampung ketika cuti sekolah. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita gadis penakut ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang saya nak cerita ni berlaku masa cuti sekolah dulu bang. Dan macam biasalah, bila cuti sekolah ni saya, mak, kakak ni akan balik ke kampung. Dan saya ingat masa tu memang ayah tak ikut tau bang, sebab ayah ada kerja. Jadi yang balik tu cuma kami bertiga aja. Dan bila dah sampai kampung tu bang, macam biasalah, mula-mula sampai tu memang seronok sangat. Borak dengan saudara mara, duduk-duduk dekat ruang tamu, petang-petang karang, keluar main dengan sepupu. Dan suasana kampung tu memang biasalah bang kan. Tak ada apa-apa yang pelik. Dan rumah nenek saya ni jenis rumah yang blok tu bang. Jadi dekat kawasan tu memang adalah jiran-jiran yang tinggal. Dan siang tu memang meriah bang, sebab saudara mara semua datang tau. Dan bila masuk waktu malam, suasana dia mula lain tau bang. Malam tu bang, kami makan malam macam biasalah, makan dekat rumah nenek. Dan saya cakap tadi, makcik-makcik semua ada kat situ kan. Dan masa tengah makan tu, makcik saya mula bercerita. Dia orang cerita pasal apa tu bang? Pasal ada seorang pakcik yang tinggal dekat situ juga, dekat-dekat dengan rumah nenek saya. Katanya pakcik tu ada bela toyol tau bang. Yang kita ni pula bang, bila dah dengar cerita macam tu, memang saya tak nak dengar sangat lah kan. Sebab saya ni memang penakut. Kalau orang dah mula cerita benda macam tu, saya memang malas sangat nak dengar bang. Saya buat bodoh je tau. Saya makan. Tapi tak nak dengar sangat pun dengar juga ni orang bercerita kat sebelah ni. Dalam hati siapa tau, harap-harap janganlah malam tu jadi apa-apa. Sebab biasalah bang, korang fikirlah kan, kita ni bila dah dengar cerita pasal toyol, lepas tu nak tidur pula dekat tempat yang orang kata ada benda tu, memang rasa tak sedap hati tau bang. So lepas dah makan tu, macam biasalah kan, saya pergi gosok gigi dulu. Lepas tu lepaklah dekat depan ruang tamu tu, tengok TV dengan sepupu. Tengok punya tengok. Last tu dah penat sangat agaknya bang, saya terlena dekat situ. Masa tu bang, saya tak tahu tau yang malam tu akan jadi satu perkara yang kami akan ingat sampai sekarang. Sebenarnya orang pertama yang perasan benda tu mak saya tau bang. Dan benda ni pun, cerita ni pun mak saya yang cerita balik kat saya. So nak jadikan cerita lah, lebih kurang pukul 12 malam macam tu. Masa tu mak saya bangun. Macam biasalah bang, dia tak ada air tu untuk nak buat air untuk esoknya tu lah. So lepas dia dah selesai kerja dia pun semua dekat dapur, mak saya datang ke depan semula. Baringlah, dia cuba nak tidur. Tapi masa dia baru je nak lelapkan mata tu, dia mula dengar satu bunyi yang pelik tu bang. Bunyi tu bang, macam bunyi tapak kaki kecil tengah berlari tau. Macam ada benda tu tengah duk berpusing-pusing dekat tempat yang kami tidur.
Mula-mula tu mak saya ingatkan atuk kan. Dia fikir mungkin atuk tengah bangun tengah malam bersenam ke apa kan. Tapi bila mak saya perhatikan, tengok betul-betul, tak nampak pula atuk saya. Tak ada sesiapa pun kat situ. Dan yang buatkan mak saya lagi seram tu bang, tempat tidur kami ni memang betul-betul dekat situlah dia bunyi tu kan. Dan dengan kawasan tu memang gelap, tak pasang lampu. Jadi kalaulah ada apa-apa yang bergerak kat situ, memang mak tak nampak tau. Mula-mulanya tu bang, mak saya buat tak tahulah. Dia pejam mata balik, cuba nak tidur lah. Tapi bunyi tu masih ada bang. Dia punya bunyi tu kan, macam benda tu saja duk main-main kat situ. Lepas tu dia senyap tau. Mak saya kata apa tau, contohnya bunyi dia kan macam sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Nanti sekarang pukul 2 pagi dia bunyi. Lepas tu nanti sekarang pukul 3 dia bunyi. Pukul 4 pagi pun ada lagi tau bang. Dan makin lama bila mak dah dengar macam tu, makin tak sedap lah hati dia. Sebab bunyi tu betul-betul dekat tempat kita orang tidur tu. Abang bayangkanlah, tengah-tengah malam, rumah sunyi, gelap, semua orang dah tidur ni, tapi kita dengar macam ada benda berlari kat situ kan. Bila mak saya dah dengar macam tu lama-lama, siapa je yang tahan bang? Tu dia kejut saya. Yang kita ni tengah mamai-mamai lagi kan, mata pun berat. Mula-mula saya tak faham lah kenapa mak kejut. Tapi bila saya sendiri dengar bunyi tu, terus segar bejik mata bang. Mengantuk saya terus hilang. Saya terus pandang mak tau. Mak saya pun tengok muka dia dah nampak macam takut. Dan kita mak dah takut, lagilah saya takut bang. Sebab memang betul bang, bunyi tapak kaki kecil berlari tu pun saya dengar. Memang saya dengar betul. Lepas tu mak saya buat apa tau? Dia kejut mak ngah saya. Dan untuk pengetahuan pendengar semualah, mak ngah saya ni jenis yang orangnya tu memang berani tau. Dalam keluarga kami ni bang, kalau benda yang pelik-pelik, mak ngah lah yang akan bangun dia yang pergi tengok. Saya memang tak payah harap lah, memang tak ada lah saya nak pergi tengok tau bang. Okey, saya masa tu dah baring dekat sebelah sepupu saya. Dan tempat tu sebenarnya mak ngah saya tidur tadi, saya baring kat situ tau bang. Saya tarik kain selimut ni, saya tutup muka. Dalam hati, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dan nak tengok tu memang tak lah bang, memang takut. Tapi dalam takut-takut tu kita nak tahu juga kan. Cubalah juga kan pergi hintai-hintai sikit dekat celah selimut tu. Dan saya nampak mak ngah dengan mak saya ni, diorang bangun tau. Diorang pergi pusing tengok dekat tempat kita tidur tu. Dan yang kelakarnya bang, mak ngah siap pegang fail kakak saya tau. Fail yang besar jenis keras tu kan. Dan mak ngah saya ingatkan benda tu pencuri kan. Dia pegang fail tu, kononnya kalau ada pencuri kang, dia nak ketuk lah kepala dia. Dan mak saya pula memang dah tahu bang, benda tu memang bukan mencuri lah. Dia rasa lebih pada benda tu macam gangguan tau kan. Saya dekat tempat tidur tu tengoklah, perhatikan aja macam tu. Jantung ni memang dah berdebar dah ni. Duk-dap, duk-dap, duk-dap kan. Lepas tu mak saya pun jalan Jalan, mak ngah saya pun sama lah, berdua ni kan. Lepas tu mak ngah saya buka lampu tau bang. Dan bila lampu terbuka bang, rupanya dalam kawasan kita tidur tu ada seekor kupu-kupu tengah terbang dekat siling. Dan bunyi kepak dia memang kuat tau bang. Dan masa tu kita orang macam lah kupu-kupu rupanya. Tapi yang peliknya, masa mula-mula saya dengar bunyi tu, tapi bukan bunyi dia dekat siling. Bunyi ni betul bang, macam dekat tikar kan. Itu yang buatkan saya pelik ni. Dan kupu-kupu yang kami nampak tu bang, bukan kupu-kupu biasa. Kupu tu memang besar, lagi besar daripada ubat nyamuk elektrik tu. Dengan mata dia merah, badan dia tebal, berisi sangat. Memang tak nampak macam kupu-kupu biasa lah. Dia macam, rupa dia tu macam ada pelik tau kan? Mak ngah saya pula kan, sebab dia berani, dia tangkap kupu-kupu tu. Lepas tu dia tutup kupu-kupu tu dengan penutup kuali, macam tu. Lepas tu bila dah tangkap macam tu kan, dah rasa tenang sikit, dah tak ada bunyi tu. Kita orang tengok jam, dah pukul 5.30 pagi bang. Tak lama lagi nak subuh lah tu kan. Jadi sementara tunggu azan subuh tu, saya, mak dengan mak ngah dengan kakak saya ni duduklah bersembang sekejap kan. Sebab masa tu masing-masing pun pelik bang. Kita orang fikir,
betul ke bunyi tu bunyi kupu-kupu? Tapi dalam masa yang sama ni, masih tertanya-tanya, kalau kupu-kupu, kenapa bunyi dia macam tapak kaki? Dan kenapa bunyi tu berulang-ulang bang? Tengah malam tadi tu sampailah ke pagi. Dan kenapa bunyi tu macam datang dekat atas tikar, bukan daripada atas siling tau. Itu yang buatkan kami terdiam tau. So, pagi itulah lebih kurang pukul 7 pagi macam tu, kami pergilah. Konon-kononnya nak tengok semula kupu-kupu yang kena tangkap tu. Tapi bang, bila kita orang buka je penutup kuali tu, kupu-kupu tu hilang bang. Dan yang peliknya, yelah korang bayangkan penutup kuali tu berat. Memang pelik lah kalau kupu-kupu tu boleh angkat kan. Nak kata budak-budak, semua budak-budak tengah tidur. Jadi memang pelik masa tu tau bang. Dan kalau betul lah itu cuma kupu-kupu biasa, macam mana dia berhilang? Dan ada satu perkara yang jadi tau bang. Lepas tu kan bang, mak saya perasan apa tau? Mak saya perasan dia ada duit hilang. Banyak tu tak banyak sangat lah, tapi adalah dalam beberapa puluh ringgit. Dan pasal ni lah, sampai sekarang bang, kami tak tahu apa benda yang jadi malam tu. Betul ke benda tu tuyul? Atau memang kita orang nampak tu memang kupu-kupu yang kebetulan masuk rumah kan? Dan itulah bang, kisah pengalaman saya. Terima kasih bang sebab sudi bacakan kisah ni. Dan itulah dia, terima kasih juga kepada gadis penakut kerana berkongsi kisah tuyul ke tu. Itulah kisah kita yang pertama kan. Dia tak tahulah dia nampak tu tuyul ke ataupun bunyi yang dia dengar tu kupu-kupu ke apa kan. Tapi yang pentingnya duit mak dia hilang. Itulah zaman sekarang ni ada lagi ke orang yang boleh tuyul? Kalau ada, mungkin ada sahabat-sahabat yang ada pengalaman yang menarik tu, mohon sharekan pada abang. Jadi kita boleh layan kisah anda sama-sama dekat sini. Dan itu adalah kisah kita yang pertama pada hari ni. Okey. Untuk kisah yang kedua, kisah ni datang daripada seorang pengirim yang pernah jalani kursus praktikal dekat kawasan Hulu Selangor. Nak tahu cerita dia macam mana? Jom kita terus dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua pada hari ini datang dari seorang yang pernah jalani kursus praktikal di kawasan Hulu Selangor. Dan katanya dia pernah tinggal dekat rumah sewa kampung yang tak jauh dari tanah perkuburan. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita sahabat ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang saya nak cerita ni bang, berlaku masa saya dengan kawan-kawan menjalani kursus praktikal dekat kawasan Hulu Selangor. Masa tu bang, kita orang ada dalam 10 orang lagi tu kan. Tapi untuk cerita ni lah untuk kalau nak cerita lokasi dia dekat mana, saya rasa tak perlulah bang saya sebut kampung mana, kawasan mana tu, sebab saya tak nak lah orang-orang kat situ tahu yang saya cerita pasal dia. Cukuplah saya cakap kawasan tu memang boleh kata satu kampung yang agak terpencil tau bang. Dan masa tu kami kena buat aktiviti arkeologi dekat betul dengan makam Sultan Selangor. Dan kerja-kerja kami masa tu lebih pada kerja cari gali. Tapi kita orang buat waktu siang je bang. Bila dah lepas asar ke atas tu, memang kita orang dah tak buat lagi. Dan macam biasalah bang, bila dah kerja tu habis, balik rumah, mandi-mandi, makan, lepas tu buatlah hal masing-masing. Masa tu kan, lebih kurang sebulan juga tau kita orang kena duduk dekat situ untuk nak siapkan kerja khusus kami.
Dan kita orang duduk dekat dua buah rumah tau. Satu tu untuk pelajar lelaki, satu tu untuk pelajar perempuan lah. Dan rumah ni berdepan je bang, dua-dua tu. Jadi senang lah. Kalau nak berkumpul ke, nak pergi kerja ke, semua tu memang senang. Kalau korang nak bayangkan, rumah kami masa tu rumah yang jenis rumah kampung biasa. Dan dekat kawasan tu juga ada juga rumah-rumah orang. Dan memang okey lah kan. Bila siang nampaklah orang jalan-jalan, dengar bunyi orang kampung. Tapi bila malam, suasana dia memang lain macam. Dan tambahan pula bang, dekat rumah kami tu memang ada tanah perkuburan tau. Memang tak jauh pun. Kalau tengok daripada depan rumah tu je, memang dah boleh nampak. So, macam ni bang cerita dia. Masa kita orang duduk dekat rumah tu bang, saya dengan seorang kawan saya yang nama Abu ni, tapi Abu bukan nama sebenar tau bang. Kita orang memang jenis macam burung hantu lah, memang selalu berjaga malam. Dan kita orang ni suka main game bola masa tu. Masa orang lain semua dah tidur, yang kita orang berdua ni boleh bantai galit menghadap laptop. Dan Abu ni bang, satu perangai dia, kalau kalah main game, dia tak boleh terima bang. Ajak repeat. Sekali dua tak apa. Ini selagi dia tak menang, selagi itulah dia ajak repeat. Sampai tahu-tahu je dah subuh nanti. Jadi nak dijadikan cerita lah bang, malam tu lah lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, kita orang ni tengah sibuk lagi, tengah khusyuk lagi main game. Dan saya tak ingat dah game ke berapa. Yang saya ingat, masa tu Abu tengah syok tau. Tengah orang kata celebrate dia baru dapat gol. Dia jerit lah, Gol! Dan tiba-tiba pintu belakang rumah kena ketuk tau bang. Saya terus Bu, kau ni bising lah Bu. Kau tengok tu, siapa yang ketuk tu? Abu yang tengah bising tadi terus tak keluar suara dah bang. Saya pandang dia pandang saya balik tau. Masing-masing tak tahu nak cakap apa ni. Dalam kepala ni saya fikir satu benda je. Siapa pula datang rumah ni pukul 3 pagi, ketuk pintu belakang pula tu kan? Saya dah tak sedap hati ni kan. Jiran ke? Mungkin dia orang ni marah sebab kita orang bising main game ke? Yalah, bila main game bola ni kadang-kadang memang terjerit-jerit tu bang. Ada masa tu memang tertinggi jugalah suara. Tapi yang peliknya, kalau jiran memang betul jiran yang datang, dah kenapa pula dia ketuk pintu belakang? Dan ketukan masa tu macam marah tau bang. Lepas tu dia terus senyap. Saya dengan Abu ni dah terdiam tau, tak berani nak cakap apa-apa. Tapi kita orang ni sama-sama cuba beranikan diri bang. Bangun sama-sama. Dan saya ingat-ingat bila dah bangun sama-sama ni berani. Bila sampai dekat pintu belakang tu, Abu cakap apa? Weh, kau buka lah. Engkau lah buka. Ilah engkau ni sedap mulut engkau. Aku pula engkau suruh buka. Engkau lah buka. Engkau yang buat bising sangat tadi, kenapa? Lepas tu si Abu dia buat muka bodoh je bang. Macam buat muka tak bersalah kan. Yang saya ni geram betul aku kan. Saya buka lah. Saya buka pintu belakang tu kan? Dan bila pintu terbuka bang, dekat luar tak ada sesiapa pun. Luar rumah gelap, tak ada orang berlari ke apa, tak ada. Saya dah macam pelik juga ni. Saya tengok kan, saya jenguk kepala kat luar tu. Tengok kiri, tengok kanan, kosong. Tapi bang, baru je saya nak tutup pintu belakang, tiba-tiba pintu depan pula kena ketuk. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Masa tu saya dah rasa sakit hati tu bang. Macam panas hati pun ada. Sebab dalam kepala saya fikir apa tau? Kalau ada orang sengaja main-main, memang melampau sangat lah kan. Saya terus boom, saya tutup pintu belakang tu. Lepas tu saya dengan Abu ni pergi ke depan pula tau. Dan kali ni saya cakap kat Abu, kau jangan nak ngada-ngada kali ni kau buka pula. Kau ni tadi aku dah buka kan, kau pula buka. Yelah aku buka lah. Dan masa ni kan bang, bila dah sampai dekat depan tu, Abu dia macam serba salah tau. Nak buka tak buka, nak buka tak buka. Dia cakap, buka je lah. Tapi okey lah, dah kena marah kan. Dia pun buka bang. Dia buka pintu depan tu kan.
bila dah terbuka tu, tengok kat luar sama juga bang, kosong. Pintu depan rumah tu tak ada apa pun, sunyi kan. Saya dengan Abu dah mula rasa bengang pun ada, takut pun ada tau bang. Sebab kalau manusia bang, takkanlah cepat sangat hilang. Dan rumah kampung tu pun bukannya banyak tempat nak menyorok depan tu kan. Lantaklah malah nak fikir kan. Kita orang pun terus tutup pintu depan tu, tum. Kami pun jalan masuk bilik. Baru je kami nak duduk semula depan laptop, nak sambung main game lah konon-kononnya, tiba-tiba bang, dua pintu ni, pintu depan, pintu belakang kena ketuk bang, serentak. Tok 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 tok. Terus hilang bang. Mood nak main game ke apa, memang hilang terus. Saya tak cakap banyak dah, tutup laptop, lepap. Masing-masing terus baring, tarik selimut, selubung satu badan tau bang. Abu dah senyap, saya pun senyap tau. Masa tu bang, saya memang dah yakin dah, habislah kita orang ni memang kena kacau lah ni kan. Okey lah Lepas tu bang, tak lama lah lepas tu kan, lebih kurang dalam 5 minit gitu, saya, orang kata saya tak tidur lagi tau. Saya angkat kepala sikit, tengok Abu. Dah berdengkur dah bang. Senang betul dia tidur kan. Yang saya ni dah terkebil-kebil tak boleh nak tidur. Dengan rumah tu gelap, orang lain semua dah tidur ni, saya seorang je terjaga ni kan. Pusing kiri, pusing kanan, rasa memang macam tu, memang takut tau bang. Saya cuba juga bang nak pejam mata, cuba tak nak fikir apa-apa. Tapi bang, bila kita dah takut ni, macam-macam yang kita rasa tau bang. Dan tiba-tiba masa itulah saya dengar bunyi dari atas bumbung. Macam ada benda bang bergolek dekat atas bumbung tu. Dengan bumbung kita rumah tu, bumbung zinc, bunyi dia memang kuat, memang jelas bang. Saya tu Astaghfirullahalazim. Bunyi apa ni? Saya nak buka mata tak berani. Saya tutup telinga, saya pejam mata rapat-rapat. Dalam hati saya doa, ya Allah, janganlah benda ni turun, janganlah benda ni muncul depan aku. Rasa macam nak terkencing pun ada bang. Nasib baiklah boleh tahan tau bang. Saya tahan. Dan saya tak tahulah pukul berapa saya tertidur tu. Tahu-tahu sedong-sedong aja dah pagi tau bang. Dan bila dah siang tu, saya dengan Abu pandang-pandang macam tu je lah. Dan kita orang tak cerita pun benda ni dengan orang lain. Mungkin sebab kami sendiri pun tak faham, tak tahu apa yang jadi malam tadi tau. Mungkin sebab segan juga nak mengaku yang kita orang ni penakut sebenarnya. Tapi yang peliknya bang, gangguan tu bukan setakat malam tu je. Bermula daripada malam tu lah, kita orang dah mula kena ganggu tau. Asal kita orang tidur lewat aja, memang akan ada benda pelik yang jadi. Kadang-kadang kita orang dengar bunyi, kadang-kadang rasa macam ada orang berjalan dekat luar rumah tu kan. Duk tawa, pusing. Tapi yelah, bila dah lama-lama asyik kena ganggu je, kita orang buat tak layan je lah. Sampailah satu malam terakhir bang. Saya ingat lagi, malam tu malam terakhir kami kat situ. Masa tu geng-geng perempuan ni semua dah balik. Hari Jumaat tu diorang dah balik dulu dah. Seorang lagi kawan lelaki kita orang pun dia dah balik dah. Jadi malam tu yang ada dekat rumah tu kita orang berlima je. Kami sebenarnya dah minta izin lah untuk duduk kat rumah tu sampai hari Sabtu. Sebab kami ada kenduri kawan dekat kawasan tu jugalah. Kebetulan hari Jumaat tu kita orang ada urusan dekat Shah Alam kan, kena berkumpul kat situ lah. So lepas dah selesai urusan tu, saya minta 4 orang kawan saya ni balik dulu ke rumah sewa. Saya cakap kat dia orang, saya balik lambat sikit lah sebab ada hal sikit kat lain kan. Okey, masa tu kami semua dah bincang dah kan. Malam terakhir tu kami nak pindah tidur ke rumah perempuan lah yang ada dekat depan rumah kami kan. Sebab rumah tu pun dah dikosongkan. Dan rumah perempuan tu lagi satu bang, dia lebih cantik, lebih selesa sikit berbanding dengan rumah kami. Masa tu bang, saya memang tak fikir apa pun. So lepas dah selesai semua urusan saya tu, saya pun balik kat rumah sewa tu lebih kurang pukul 12.30 malam tau. Dan bila sampai dekat depan rumah perempuan yang diorang dah pindah tu, saya terus pergi dekat pintu. Saya ketuk. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tak
tak ada siapa buka tau bang. Saya ketuk, tak ada orang buka pun. Saya dah pelik dah. Dia orang ni tidur mati ke apa? Saya cuba call, tapi kat situ line pula tak berapa nak ada. Dah, sudahnya saya berdiri kat luar tu seorang-seorang, dengan nyamuk banyak, dengan sunyi, gelapnya agi kan. Dah lah rumah tu rumah lama, dekat dengan kubur pula tu. Memang saya dah berderau ni bang. Saya dah rasa tak sedap hati dah ni. Saya ketuk lagi. Tok. Tak ada orang bangun bang. Saya dah sakit hati dah ni bang. Saya dah geram ni. Saya fikir korang ni takkan nak tidur mati kot. Aku dah beritahu dah aku balik lambat. Lepas tu saya fikir-fikir kan, saya buat apa tau? Saya ambil keputusan, saya pergi dekat rumah yang lama tu. Sebab yalah, baju dengan seluar saya pun masih ada dekat sana. Takkan saya nak tidur pakai seluar jin. Memang tak selesa lah kan. Okey, saya pun jalan jalan depan rumah tu je. Jalan pergi dekat rumah lama tu. Bila saya sampai depan rumah tu, saya pegang tombol pintu. Pegang je, badan ni tiba terus beremang tau bang. Ya Allah, dari kaki ni rasa naik sampai ke tengkuk. Saya terus terberhenti. Tapi entah kenapa bang, masa tu saya memang rasa tak sedap hati sangat. Macam ada benda tau dalam rumah tu. Saya dah kat depan tu dah berdiri je, tak jadi nak masuk ni. Saya patah balik pergi ke rumah depan tu, rumah perempuan tu. Sampai sana saya ketuk lagi. Tok. Tak ada juga yang buka bang. Saya memang sakit hati, memang geram, takut pun ada ni. Dalam hati, ya Allah korang ni, ya Allah apa benda lah kawan-kawan macam ni. Saya dekat luar ni boleh pula korang tidur lena. Jadi saya dah fikir, aduh macam mana aku ni. Sini tak boleh, sana rasa seram. Lalas tak boleh nak buat apa bang. Saya sekali lagi bang, saya patah balik ke rumah lama tu. Dan kali kedua ni saya sampai depan rumah tu, saya pegang tombol pintu. Terus serius bang, benda yang sama jadi. Badan terus meremang tau. Kali ni lagi kuat rasa dia bang. Saya dah berdiri. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kenapa rasa macam ni? Lepas tu saya beranikan diri. Saya pergi dekat tingkap sebelah pintu tu. Saya intai dekat celah-celah lubang tu. Dalam rumah tu gelap lah. Saya ambil telefon, saya buka lampu suluh tau. Lepas tu saya suluh dalam rumah tu kan. Saya tengok. Mula-mula tak nampak apa. Saya suluh lagi. Dan masa tu lah saya nampak satu lembaga bang. Lembaga tu rupa dia macam seorang lelaki tua tengah berjalan tau. Terbungkuk jalan masuk dalam satu bilik tu. Lepas dia masuk bilik tu, dia terus tutup pintu. Bang! Saya masa tu terus lutut ni rasa lemah bang. Sumpah saya tak tipu. Memang saya rasa macam nak terkencing dah. Saya terus berlari. Lari. Saya balik rumah perempuan tu lah. Dan kawan-kawan semua kat situ kan. Dalam kepala saya fikir satu benda. Janganlah benda tu ikut aku. Dan bila saya sampai depan rumah tu, saya gendang bang. Gerbang. Saya ketuk pintu depan, saya ketuk dinding tepi, saya panggil kawan-kawan saya. Masa tu saya dah tak fikir apa dah bang. Lantaklah orang nak kata gila ke apa. Yang penting pintu ni kena buka juga. Dan kebetulan pula tak tahulah kawan saya seorang tu boleh terjaga. Dia buka je pintu. Saya terus lompat masuk. Memang mencungap-cungap dah bang masa tu. Menggigil-gigil badan. Dan saya terus tak tahulah macam mana. Masa tu dekat ruang tamu tu bang dah terbaring. Mungkin sebab terlalu penat, terlalu takut, saya tertidur je bang kat situ. Tak tahulah pengsan ke apa. Dan esok paginya bang, bila bangun tidur pagi tu, memang saya marah kau lah budak-budak ni. Saya tanya dia orang, korang ni kenapa tak buka pintu? Aku dah ketuk macam nak roboh rumah. Takkan tidur mati kot, kan aku dah cakap. Memang saya marah lah masa tu kan. Dan saya ceritalah kat dia orang. Lepas tu dah habis marah tu, saya cerita kat dia orang, malam tadi kan saya nampak lembaga dalam rumah yang lama tu. Dan bila habis cerita bang, semua orang dah tersenyap tau. Tak ada seorang pun kata apa. Tak ada orang pun yang cakap saya mengarut. Sebab saya tengok muka masing-masing berubah. Dan tiba-tiba Abu kawan saya tu, dia cakap apa tau? Kau nak tahu tak, semalam kita orang pun kena kacau juga tau. Serius tak? Korang pun kena kacau? Kacau macam mana weh? Dan Abu pun ceritalah.
Rupanya bang, malam tu diorang memang dah pergi rumah lama tu untuk nak ambil barang. Tapi masa diorang masuk rumah tu, benda pelik mula jadi tau. Tiba-tiba pintu depan tu BAM! Tertutup sendiri. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Dan barang diorang yang dah elok diorang kemas dah susun dalam beg berselerak bang. Air paip dekat dapur tiba-tiba terbuka dan diorang tutup balik. Pergi depan dah terbuka balik semula bang. Benda ni memang betul-betul jadi depan mata diorang bang. Dan yang lagi seramnya, masa diorang tengah cepat-cepat nak keluar, nak ambil barang tu, nak berlari ke rumah perempuan tu, diorang dengar satu suara macam suara lelaki tua cakap bahasa Jawa tau. Tapi dalam rumah tu mana ada orang lain bang. Kalau ada pun tak ada siapa pun tahu cakap bahasa Jawa. Dan lepas diorang dah pindah masuk ke rumah perempuan tu, gangguan tu tak berhenti macam tu je bang. Rumah yang diorang duduk tu pula kena ketuk daripada depan sampai belakang. Keliling rumah tu dia main gendang. Benda tu dia macam marah tau. Sebab diorang ni pindah ke rumah perempuan, tapi disebabkan masing-masing dah takut, itu pasal lah diorang tidur awal. Patutlah bang saya ketuk diorang tak buka pintu, sebab diorang dah kena kacau dulu. Masa saya dengar cerita tu bang, saya yang memang asalnya tu kan marah, terus rasa seram tau bang. Sebab saya terfikir, kalaulah malam tadi betul-betul saya masuk rumah tu seorang-seorang, tak tahulah bang apa yang jadi. Sampai sekarang bang, saya ingat lagi rupa orang tua tu. Dan itulah bang kisah saya ni. Terima kasih bang sebab sudi bacakan. Dan terima kasih juga kepada pengirim asal kisah malam terakhir di Hulu Selangor. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Okeylah Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu Abang ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan Abang Mana yang belum like, belum subscribe tu, supportlah sikit. Kita kan geng. So dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.